Korang yang tengah cari smartwatch yang cantik, lengkap dengan features dan tak koyakkan poket, aku rasa korang kena tengok Aulon Cube ni. Ini baru keluar tau. First kali apa yang menarik perhatian aku ialah design dia. Nampak lebih premium dengan body daripada zinc alloy dan stainless steel bezel ni. Tengok, memang rasa solid tau bila pakai tu. Skrin dia gunakan 1.43 inci AMOLED display dengan resolution 466x466. Warna lebih terang, lebih tajam dan memang sedap tengok walaupun kat luar. Yang paling aku suka smartwatch ni bukan sekadar cantik je tau. Dia boleh Bluetooth calling dan monitor notification juga. So semua direct dekat gelanggang tangan je. Kalau korang suka bersukan, Aulon Cube ni ada lebih 140 sport mode. Siap dengan GPS untuk bantu tracking aktiviti tu lebih tepat. Untuk kesihatan pula dia boleh monitor heart rate, blood oxygen, sleep monitoring dan daily activity tu. Ini nak pakai time hujan ataupun workout pun tak risau sebab dia IP68 plus 1 ATM water resistant. Untuk bateri pula dia boleh tahan sampai 7 hingga 8 hari. Ini pun dah lebih seminggu aku guna dan masih belum cas. Untuk watch faces pun ada banyak. Download je apps dia. Aulon macam-macam lagi boleh monitor dari sini tau. Tapi apa yang buat aku nak pakai hari-hari memang sebab design dia lain macam kan. Bagi aku dengan semua features ni, ini memang antara smartwatch yang berbalik dengan kategori harga dia. Pada minat nak dapatkan, link dah sediakan tengah promo tu. So what's next?